Mereka tampil membawa nama Pahang ke pentas Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dengan penuh dedikasi dan profesional. Lautan buku, lautan ilmu. Inilah gambaran yang saya boleh berikan berkenaan dengan suasana Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kami, kru TV PSS SMK Dr. Megahas diberikan peluang untuk membuat liputan berkenaan dengan pesta buku yang terbesar di negara kita, bertempatkan di Putra World Trade Center Kuala Lumpur, anjuran Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Pesta ini berjaya mengumpulkan lebih 1,200 seruai daripada ratusan penerbit tempatan dan antarabangsa. Pesta buku ini diadakan dari 29 Mei hingga 7 Jun, bertemakan Malaysia Membaca Merayakan Buku. She's smart as hell, that's honors. Don't sleep because it's too easy. I'm out here robbing yonners, yeah. Every night I'm signing boots with Sharpie pens. Cruise rambunctious. Sekarang ini kita bersama dengan salah satu pengunjung. Baiklah, Puan boleh perkenalkan diri? Boleh. Nama saya Farina. Okey. Jadi apa yang terdetikkan hati Puan untuk datang ke pesta buku ini? Datang pesta buku ni sebab banyak buku kat sini, banyak penerbit semua boleh dapat dekat sini, so tak payah nak beli online lah. And then banyak diskaun. So saya pun ada tinggal di sini, jadi senang nak datang sini untuk cari buku.